kuda. Kuda ada sayap ke? Tak tahu ke kuda Nabi Sulaiman kan bersayap. So Nabi tengok kat sana, maknanya Aisyah belum cerdik. So Nabi balik dulu. Dan dibenarkan. Kalau anak patung mainan untuk budak yang belum balik, boleh. Sebanyak apa pun boleh, tak ada masalah. Itu kelebihan. Kalau di rumah tadi ada budak-budak. Kalau anak tak ada, tak boleh. Dia kena ada anak baru boleh ada patung budak tu. Tak ada anak tak boleh. Tak ada sebab. Sekarang ada juga yang bapak-bapak semua di koleksi apa? Patung-patung ni kan, patung-patung Jepun, Dragon Ball, Transformers. Itu bukan budak lagi tu. Dia bapak budak tapi dia suka ni, dia suka koleksi anime, wibu. Tak boleh tu. Malaikat rahmat tak masuk. Betul saya cakap tadi, dalam ruqyah pun dia mengganggu proses ruqyah tadi sebab ada gambar ataupun patung. Dan banyak yang tak tenang dekat rumah dia, rasa tak selesa dekat rumah. Buang patung, buang gambar, settle. Dia rasa selesa kat rumah. Rupanya yang menghambat rezeki dia selama ni gambar dan patung yang berada di rumah. Buang je. Nak simpan boleh tapi jangan digantung. Bila digantung tu itu menghalang serangan kita ketika ruqyah. Okey. So tempat kena bersih. Kalau boleh letak pewangi. Sebab syaitan ni dia tak suka wangi-wangi. Syaitan ni dia suka tempat yang hitam, busuk, gelap. Dia suka. Dan sebab tu jugalah kita sebagai roqi ni, sebagai mu'alis ni kena bersih. Kena sentiasa bersih, kena sentiasa mandi, kena sentiasa wangi. Mandi, bersih, wangi-wangi, kemas. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ustaz dekat rumah pun Ustaz pakai serban. Ustaz pakai jubah. Ustaz jagalah, Ustaz jaga kekemasan tu, Ustaz jaga. Kebersihan, kekemasan. Syaitan tak suka. Warna yang putih dia tak suka. Bersih dia tak suka. Jaga Bila kita bersih, wangi, kemas, dia berlawanan dengan syaitan, dia tak boleh. Tapi bila antum malas mandi, berdaki, bulu ketiak tak cabut apa semua, biar je kuku panjang apa semua, dia suka. Itu mempengaruhi dalam kita punya rawatan ruqyah. Kebersihan, rapi, wangi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah ini cantik dan suka kepada kecantikan. Allah itu indah dan suka pada keindahan. Allah suka. So bila Allah suka, kita jaga. Warna pakaian mempengaruhi tak Ustaz? Macam mana kakak? Warna pakaian mempengaruhi tak juga? Mempengaruhi tak juga? Contohnya warna hitam. Warna pakaian mempengaruhi ketika rawatan. Kalau hari-harian pun kalau kita pakai hitam tu macam mana tu? Sebenarnya warna tak ada masalah. Warna bebas, melainkan warna merah dan kuning. Kalau laki-laki ada tambahan warna pink. Merah, kuning, pink. Laki-laki tak boleh guna pink Jangan pakai aksesori pink, tak kisahlah. Handphone ke apa ke. Sebab dia, kalau perempuan pakai pink bagus, dia akan menyerlahkan sifat kewanitaan. Laki-laki kalau pakai pink dia boleh jadi lembut. Dia boleh jadi pondan. Daripada kecil dilatih dengan pink, dia boleh jadi aura kelembutan perempuan. Okey, kalau merah pula, bukan semua merah. Merah kain ihram. Tahu tak kain ihram? Muhrim, kain ihram tu. Biasa kita kain ihram kan putih. Tahu tak? Kalau kain ihram tu merah dengan kuning, jadi apa? Agak-agak kalau Ustaz pakai kain ihram merah ataupun Ustaz pakai ihram kuning, kuning tua macam tu. Jadi apa? Ustaz jadi apa? Orang nampak jadi apa? Kami. Ya tak? Macam Tok Cha. Macam Tok Cha Sami tu.
Tok Jasami ni ada pakaian kuning tu dengan pakaian merah. Yang merah ni syadid. Merah ni kat Burma tu. Dekat Burma tu memang Tok Jasami dia ekstrim. Kalau Tok Cha yang pakai pakaian kuning macam Tok Cha Thailand dia lembut. Dia mengajar kebaikan apa semua. Kalau Tok Cha merah ni tak. Dia syadid tu. Dia lain. Dia lain dia punya apa? Firqah dia, mazhab dia lain. Jadi yang Nabi larang merah dan kuning itu pakaian ihram. Bukan pakai baju merah, kereta merah, jubah merah, tak ada masalah. Nabi pun pakai jubah merah. Nabi pernah memakai gamis merah. Antum baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi memakai gamis merah. Tak ada masalah. Jadi merah yang dilarang adalah merah ihram. Sebab bila kita pakai, kita macam penyembah patung, penyembah berhala. Orang penyembah berhala, dia akan memakai pakaian ihram berwarna merah dan kuning. Sebab tu merah dan kuning dilarang. Jangan semua merah pula. Nabi tak suka warna merah. Yang Nabi tak suka hanyalah pakaian ihram. Kalau yang lain tak ada masalah. Antum lihat kereta merah, tak ada masalah. Ada jubah merah, tak ada masalah. Ada t-shirt merah, tak ada masalah. Nabi pun pakai gamis merah. Ini yang ramai orang masih keliru. Saya perhatikan masih ramai yang keliru. Bukan pakaian merah dilarang ke? Nabi pun pakai merah. Yang Nabi larang memakai ihram merah. Okey. Tempat dah settle. Tengok pula kepada pesakit. Supaya kita punya ruqyah ni mudah, cepat, berkesan dan mujarab. Pesakit tadi mestilah tak ada pegang tangkal dan azimat. Kalau ada, dia kena buang. Kalau ada apa-apa amalan yang tak syar'i, kena buang. Kalau dia ada simpan dendam pun kena buang. Dia tak boleh simpan dendam. Orang kalau simpan dendam, jin dan syaitan dapat tempat dalam badan dia. Dapat hotel free, makanan free, oksigen free. Jadi, syaitan suka duduk di badan orang yang pendendam, pemarah, pendendam. Suka simpan dalam hati. So, hati-hati. Antum pun jangan. Kita kalau bergaduh macam mana pun, sesama Islam ni, benci macam mana pun, bertumbuk macam mana pun, berapa hari limit dia? 3. 3 hari je. Lebih dari 3 hari, kalau kita masih bermasam muka, tak tegur siapa, malaikat laknat. Malaikat laknat. Doakan keburukan pada orang yang masih bermasam muka lebih dari 3 hari. So, kita saudara sesama Islam ni dah cantik dah Allah bagi. Gaduh macam mana pun limit dia 3 hari je. Lebih dari 3 hari kena Assalamualaikum. Kalau nak sambung balik. Salam dulu. Pastikan 3 hari tak ada masa muka dah bagi salam. Kalau nak sambung juga nanti. Lepas 3 hari kena bertegur sapa. Tak boleh bermasam muka. So Nabi pun dah didik. Macam mana kalau kita bergaduh sesama kita pun tak boleh lebih dari 3 hari. Ini ada yang dendam sampai 7 turunan kau aku benci. Ada ke patut? Anak cucu tak salah, tak ada kena-mengena pun dia nak bengang juga. Sebab tu syaitan suka dengan orang yang macam ni, suka duduk dalam badan orang yang macam ni. Siapa ni? Adik datang ni. Kejap Ambil. Abi ngajar. Asya, bawa keluar kat sana. Kecil. Okey, nak. Sampai mana tadi? Ustaz ajar apa tadi? Sampai mana tadi? Saya dah lupa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan bergaduh sampai 3 hari. Jangan bergaduh lebih dari 3 hari. 3 hari. Dimarah macam mana pun jangan lebih dari 3 hari. Dan syaitan suka dengan orang yang suka simpan dendam, suka simpan marah. Sekejap
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Okey, itu untuk pesakit. Dia tak boleh simpan dendam. Dia tak boleh simpan tangkal, azimat. Dia kena buang. Kalau dia masih pegang, contohnya dia ada pegang tangkal ke azimat ataupun dia ada saka yang belum diputuskan. Dia kata, saya tak bolehlah nak putuskan. Saya tak bolehlah buang benda ni. Tak boleh. Kita angkat tangan. Kalau dia masih lagi dengan Ustaz macam tu, kalau dia tak nak buang, cukup, jangan teruskan. Sebab apa? Kita yang penat. Buat penat. Ruqyah ni penat. Ruqyah ni letih, ruqyah ni bukan macam baca Al-Quran. Kalau Al-Quran, kita baca Al-Quran tadarus, tenaga kita bertambah. Roh dapat makanan. Tapi kalau kita meruqyah orang, kita sedekahkan tenaga kita pada orang, dia letih. Apa sajalah jenis rawatan, ruqyah ke, bekam ke, urut ke, kiropraktik ke, akupuncture ke, dia akan serap tenaga tu. Dia tak sama. Sama-sama nampak macam baca Al-Quran, tapi bila kita niatkan untuk rawatan, dia serap tenaga tu. Sebab tu kalau ruqyah ni jangan lama-lama. Dan kalau orang tadi, dia tak nak maafkan orang. Dia tak nak buang tangkal dan azimat. Kita yang penat. Saya kena diam dulu. Kena matikan TV MP3, dia kata tak apa, saya boleh. Dia pula atur kita. Tak boleh. Dia kena ikut kita. Sebab kita yang penat. Kita yang baca. So bila tempat tadi ataupun pesakit tadi, dia pegang tangkal, tempat tu ada tangkal, dia tak nak buang. Antum akan penat, antum akan baca ruqyah tu dalam jangka masa yang lama. 30 minit baru jadi. 1 jam antum baca baru jadi. Lepas tu penat-penat kita ruqyah kan, jin dia masuk balik. Penat-penat kita ruqyah kan, kita baca ruqyah, dia buat tak tahu, dia buat dek je. Bukan bermakna jin tu kebal. Bacaan kita terhalang disebabkan ada tangkal azimat. Dia ada dendam dengan orang. Itu yang menghalang bacaan ruqyah tadi sampai. Kalau Faham apa tak? sakit tadi dia tidak apa, dia tak bagi dia tidak bagi tahu dia ada azimat, tak disembunyikan. Dia ada azimat tapi dia tak nak cakap. Sebab tu kadang bila kita dah biasa meruqyah kan, kita tahu orang ni dia tak jujur. So bila kita ruqyah lagi nampak macam ada tapi tak jadi. So kita tanya dia, cakap betul-betul. Cakap betul-betul ada ke tidak? Oh betul, ada sebenarnya dia. Sebab bila dia simpan macam tu, itu masalah dalam kita punya ruqyah ni jadi lambat, jadi lama, jadi susah nak disembuhkan. Padahal jin dan syaitan tu sangat lemah. Dan ahli sihir ni lemah je sebenarnya. Ahli sihir ni, Ustaz dah bagi tahu sebelum ni, kalau dia hantar sihir pada orang, dia hantar sihir pada kita. Tapi kita tak marah, kita tak takut, kita tak sedih, kita tak termenung, kita jaga dalaman kita, dia akan patah balik pada orang yang menyihir. Dan memang macam tu, dia memang kena macam tu. Dia tak boleh stay, dia ada tempoh dia. Ahli sihir pun macam tu juga. Kalau dia nak sihir orang tu, dia bagi sihir pada orang tu susah sihir ni nak masuk, dia bagi balik pada tuan dia. Kalau dia tak bagi pada tuan dia tu, pada yang pada yang berhajat tadi, dia yang kena. So ahli sihir tadi terpaksa bagi sihir tadi pada yang suruh tadi. Dia kena pergi. Dia tak boleh dah hantar, stop, tak boleh. Sihir ni dia tak boleh macam tu. Memang dia dah target, dia memang kena bagi. Kena ada yang ambil. Jadi kalau orang yang disihir tadi dia tak marah, tak takut, tak sedih, tak mengelamun, dia jaga semua tu. Nak tak nak ahli sihir kena bagi pada yang berhajat tu balik. Kalau tak, dia yang kena. Macam tu pula dia orang punya peraturan. Siapa yang biasa jadi ahli sihir ataupun ex ahli sihir tu boleh tanya dia. Memang macam tu cara kerja dia. Cara kerja sihir ni macam tu. Kalau dia tak boleh masuk dalam badan orang tu,
Orang tadi dia boleh jaga dia tak marah, tak takut, tak sedih, tak mengelamun. Dia akan patah balik pada ahli sihir. Dia akan patah balik pada tuan yang bagi itu, yang berhajat. Okey, nah. Okey, itu tempat Tempat kita kena tengok, pesakit pun kita kena tengok. Kena maafkan semua orang, buang semua tangkal dan azimat. Kalau sempat, ambil air wuduk. Kalau sempat. Dan kalau tak sempat, terus rukiahkan je lah. Dan kalau sempat, solat taubat. Kalau dia pernah ada amalan-amalan ilmu kebal, pelaris, pemanis, dia pernah pakai susuk contoh, dia kena taubat. Susuk ni pun ada dua kategori. Ada yang memang tak boleh dibuang, ada yang boleh dibuang. Yang boleh dibuang, buang. Yang tak boleh buang, dia kena solat taubat. Ada yang tak boleh buang. Maksudnya kalau dibuang nanti saraf dia rosak. Dia dah salah letak. Ataupun dah tak jumpa benda tu. Dia dah hilang. Tapi dia pernah pakai. Buat solat taubat. Okey, lepas kita cek tempat, okey. Tempat kita dah cek. Lepas tu kita cek pula apa nama dia? Pada diri kita. Peruqyah pula. Peruqyah ni kena buat apa? Mu'alish ni dia kena buat apa? Pastikan kita ambil wuduk. Okey. Lepas tu sediakan alat. Kalau kita nak buat scan, pastikan ada bekas atau plastik. Kalau tu nak buat kaedah pukulan ataupun tekanan, ambil sugi, sediakan sugi. Dan pastikan sugi itu bukan sugi yang baru, sugi yang kita dah pakai. Berdasarkan pengalaman, sugi yang kita dah pakai dengan sugi yang baru dia tak sama. Kayu sugi itu siwak. Itu boleh tu untuk memotong jin. Latih lah. Antum latih dari sekarang. Ada sugi, latih pakai sugi. Sunnah. Ataupun pakai selendang macam Ustaz ni. Selendang pun sama juga. Selendang yang biasa kita pakai dengan selendang baru tak sama. Tapi dia tetap menyakiti bangsa jin yang masuk dalam badan manusia. Kalau kita tengok dalam kitab Syekh Wahid, boleh kita menggunakan tongkat ataupun rotan. Boleh juga. Tapi bila kita gunakan tongkat ataupun rotan, bukan pesakit je yang sakit. Bukan jin yang sakit. Orang yang kita rukiahkan pun sakit. Dia lebam-lebam. So, elakkanlah. Walaupun ulama rukiah membenarkan memukul menggunakan rotan dan tongkat. Tapi elok kita elakkan. Takut jadi kes nanti. Kadang orang yang dirukiahkan ni, dia tak faham. Kita pernah rukiahkan dia apa semua, dia pergi report pula. Badan dia lebam-lebam, kena pukul kata. So, paling selamat menggunakan bantal ataupun kain, menggunakan ridak. Bunyi je gempak kalau kita pukul dengan kain ni, bunyi dia je gempak. Tapi tuan punya badan insya-Allah dia tak sakit. Tapi kalau guna rotan dia ada kesan, berbirat. So jagalah 3 benda tu, perhatikan tempat, kena perhatikan. Untuk pesakit pula kita kena pastikan dia tak simpan dendam, marah, tak pegang tangkal azimat, dan ketika dia rukiahkan dia kena diam. Memang kena diam. Kalau dia zikir, time kita rukiahkan time tu lah dia nak zikir. Hari biasa dia tak zikir pun. Time kita rukiahkan tu baru time tu dia baru teringat Allah Ta'ala, dia kata dia nak zikir. Dia jadi lambat. Boleh juga tapi kita kena baca sejam 2 jam lah. Kalau nak cepat dia memang kena senyap, diam, dengar, hayati. Untuk baca 2-3 ayat pun dah jadi dah. So dia kena senyap. Dia kena diam, dengar, hayati. Jangan fikir benda lain, fikir untuk dirukiahkannya. Okay, setakat ni ada soalan, silakan. Silakan sebelum kita masuk praktikal insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mizul, Nazri Mansur, Ruqyah binti Hasan. Silakan kalau ada soalan. Ada kemusykilan, fadhal.
Okay, maksudnya macam patung tadi Ustaz kan. Ha. Kalau ada malaikat rahmat tu maksudnya kalau ada patung, kalau ada budak-budak maksudnya dia masuk lah kan. Kalau untuk budak boleh. Dia menghalang tu patung yang bukan untuk anak. Kalau anak patung boleh. Selain anak patung tu memang dia tak masuk. Ada hadis dia. Malaikat takkan masuk di rumah yang ada gambar yang bernyawa ataupun patung ataupun yang pelihara anjing macam kucing. Ada tak sekarang yang pelihara anjing macam kucing? Ada. Melayu pun ada juga. Dia buat terlampau moden sangat. Dia nak ikut Mak Saleh. Dia nak ikut orang putih. Dia bela anjing macam kucing dan anjing tu pun kecil memang macam kucing je. Tak boleh walaupun dia comel macam kucing, dia pun pandai miau juga. Tapi dia anjing, tak boleh. Okey, berkenaan kalau menjaga rumah itu ada khilaf. Kalau dalam rumah memang tak boleh. Kalau di luar rumah untuk menjaga, mungkin dia banyak harta kaya apa semua, dia nak bela anjing untuk jaga rumah, ada yang membolehkan. Jaga rumah, jaga kebun untuk berburu. Ni boleh. Berburu, jaga kebun, jaga rumah. Selain itu tak boleh. Buat dia macam haiwan peliharaan di dalam rumah tak boleh. Satu lagi Ustaz, tentang ni kalau macam dia orang sihir seseorang tu. Okey, contohnya dia sihir tu untuk tuju pada akak lah contohnya kan. Tapi Ustaz kata nanti kalau kita ada pendinding dia akan balik patah balik ke sana kan, dia tak boleh nak ni kan, nak masuk kita dia patah balik pada bomo tu maksudnya kan. Kalau tak pun bomo tu akan hantar balik pada penghajat tu kan. Soalan akak, kalau dituju pada akak dalam masa yang sama kita kan ada suami kan, boleh tak benda yang dituju tak dia tertepis pada suami kita ke contohnya? Tak boleh kalau ditarget untuk orang ni, untuk orang tu je. Ya, kalau Melainkan target dua-dua target dua-dua memang kena lah. Itulah kena. Okay. Tapi kadang boleh jadi juga dia dalam bentuk bohol. Dia ada barang bohol. Dia akan letak di kawasan rumah, kawasan kedai. Kalau orang lain terpegang benda tu, orang tu boleh kena. Kalau dalam bentuk bohol lah. Tapi kalau dari jauh tak. Kalau dalam bentuk bohol, orang yang terpijak, terpegang dia boleh kena. Okey, lain? Okay, lepas ni kita akan terus praktikal yang Ustaz akan ajar antum. Macam mana kaedah meracun jin. Macam mana kaedah scan jin dalam badan kita. Dan insya-Allah Ustaz akan bagi juga kaedah menyerang jin dan ahli sihir. Yang ni lepas ni semua praktikal je. Jadi Ustaz nak sediakan air bekas atau plastik. Ambil air wuduk. Kita rehat 10 minit Boleh? 10 minit untuk siapkan air mineral, ambil air wuduk. Bekas atau plastik. Takut antum termuntah nanti. Okey Ustaz. Okey, 10 minit dari sekarang. Assalamualaikum. Salam.
Ada. So, dia bagi masa 10 minit untuk tu. Untuk ambil air satu solat. Tunggu sikit sebab dia nak pergi dah. Dia ada nak sedang cing.
Nah lagi masuk kelas dia ngajar hak gini. Macam Zaini hari tu. Duit habis banyak mana. Kalau pernah ajar macam ni. Merawat gini. Balik kena. Panas ni daripada semalam pun. Faham ambil panas ni. Aku jauh aku rasa aku berarti Ustaz kata kalau kita ada pegang tangkap azimat ke apa semua, memang ru'yah tu, kalau ru'yah kita payah. Macam benda tu dia payah nak lepas daripada kita. Tapi tak ada simpan sama kita. Saya sakit ya, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung kaedah ruqyah menggunakan air. Okey. Jadi kaedah ruqyah ni kita panggil Fatihah 7 nama dia. Dan bila kita gunakan kaedah ni, dia boleh meracun jin dalam badan, boleh scan keberadaan jin dalam badan, boleh juga menyembuhkan segala penyakit ikut hajat kita. Dan kalau kita tak ada penyakit, dia akan jadi antibody. Bagus. Dia akan jadi antibody yang tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan air yang kita gunakan itu air yang belum dimasak. Air mineral ataupun air tapis, belum dimasak tapi boleh diminum. Kalau yang dah dimasak, kebiasaan. Kalau yang dah dimasak ni kebiasaan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dia punya molekul tu pecah. Ada dua yang menyebabkan molekul air ni pecah. Satu air masak, air yang dimasak dengan suhu yang panas. Satu lagi ketika dia mendengar lagu black metal, dia pecah. Ni kajian doktor. Jadi ada satu orang doktor dekat Jepun, nama dia Masaru Emoto. Bukan Ajinomoto, Masaru Emoto. Jadi Masaru Emoto ni buat kajian tentang air yang berada di Jepun. Dia pergilah ke satu pulau, satu tempat yang air dia cantik, dia buat kajian. Bila dia cakap arigato, bila dia cakap I love you apa sejepun? I love you. Ashiteru. Molekul air tadi jadi cantik. Bila dia cakap yang baik-baik, yang ni, dia jadi cantik. Dan dia buat kajian, kalau marah, molekul dia jadi macam mana? Kalau sedih, dia jadi macam mana? Kalau teruja, jadi macam mana? Kalau happy, jadi macam mana? So, molekul tu berubah mengikut kata-kata. Kalau kita mencarut, dia jadi macam mana? Dia jadi hodoh menyeramkan molekul tu. Molekul ni dia tu kena tengok dia dengan mikroskop. Kalau tengok macam ni tak nampak. Kita nampak air je lah.
Tapi kalau kita menggunakan mikroskop, nampak di kristal-kristal. Dan kristal tadi berubah sesuai dengan apa yang kita cakapkan. Apa yang kita katakan. Dan bila air tadi dah berubah, dia berhubung dengan cairan yang berada di badan. Kalau yang disampaikan tadi, rakaman yang baik, so masuk ke tubuh kita baik-baik ya. Tapi kalau yang dia dengar rakaman yang tak elok masuk dalam badan, dia akan jadi negatif, badan kita akan mengalami masalah. Sebab tu jangan cakap buruk-buruk depan makanan. Kan ada hadis Nabi kan. Nabi tak mengumpat pada makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau tak suka, senyap. Sebab dia pengaruh pada badan kita. Ini kajian sains. Nah, kita cakap buruk-buruk depan air ni, lepas tu kita minum. Dia pengaruh. Jadi, dia buat kajian air satu dunia, baru dia tahu. Rupanya bukan air kat Jepun je macam tu. Semua air kat muka bumi ni, kalau kita cakap benda baik, molekul dia bertukar jadi cantik. Dan bila dia buat kajian pada air Zam-Zam, lagi dia terkejut. Dia tengok molekul yang ada pada air Zam-Zam tak ada pada air yang lain. Dia dah berevolusi banyak kali. Tahu revolusi Dia bertukar. Tapi pertukaran tu bukan sekali dua kali, dah banyak kali. Dah ratusan tahun. Kalau air yang lain, contoh air ni contoh kita cakap baru dia berevolusi sekali. Kalau air Zam-Zam, dia setiap hari berevolusi daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam lagi. Hari-hari bertukar, upgrade. Dia punya upgrade. Sebab tu mineral yang ada pada air Zam-Zam tak sama dengan air yang lain. Antum boleh rasa perbezaan kita minum air mineral biasa dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni segar, fresh, mengenyangkan. Tak sama. Sebab apa? Molekul yang ada pada air Zam-Zam, dia dah upgrade banyak kali. Ini dari segi sains. Dan Masaru Emoto, itu dia buat kajian tu tahun 90-an. Sebelum 90-an. Tapi famous tu masa tahun 2000. Tahun 2000 baru famous dia punya kajian ni. Ada yang menolak juga. Tapi bila kita cek sendiri memang ada pun molekul air tu. Dia ditolak juga. Doktor-doktor dekat Eropah tolak dia punya kajian, tapi bila kita sendiri tengok dengan mikroskop, antum boleh nampak memang ada kristal kat situ, ada molekul air, dan bila kita cakap dia berubah. Memang dia bertukar, antum boleh nampak. Okey, naam. So kita mulakan Buka penutup botol. Kalau antum guna gelas, rapatkan dekat mulut. Dia kena rapat, tak boleh jauh. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Sebelum kita ruqyah, kita kena buat muqaddimah ruqyah dulu. Apa muqaddimah ruqyah? Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, la haula wala quwata illa billah 3 kali, lepas tu ikrar pemutus. So sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu selawat 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas itu ikrar pemutus. Angkat tangan kanan. Ya Allah, putuskanlah segala perjanjian dengan jin dan syaitan, sama ada daripada saya, ibu ayah saya atau nenek moyang saya. Ya Allah, putuskanlah, hancurkanlah, musnahkanlah ikatan-ikatan sihir yang berada dalam tubuhku. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Allah, putuskanlah, hancurkanlah, musnahkanlah amalan-amalan yang engkau tidak redha. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Okey, cukup.
Okay, kita mulakan Rapat dekat mulut. Kalau boleh yang ni kena buka video. Biar Ustaz tahu antum buat macam mana. Antum buat betul ke tak? Ni Ustaz nak ijazah ni. Kaedah ni. Antum buka video, okay, rapat dekat mulut. Pasti rapat Jauh boleh juga, tapi kalau kita dekat. Ustaz, yang akak punya ni terbuka tak? Akak tak boleh nak video akak. Tak, kakak punya belum buka lagi. Ni Abang Mizol. Mizol. Bismillah. Okay, rapat dekat mulut macam ni Okay, kita bacakan Fatihah yang pertama. Okay, Fatihah tu cara baca dia kena tartil, jangan cepat-cepat nak habis. Tartil dan tegas. Kalau mendayu-dayu dia kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia nak murattal yang macam tu. Tapi kalau tak ada lagu pun tak apa, tapi ada ketegasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan ada ketegasan. Tartil, tegas. Fokus. Jangan fikir benda lain. Masa kita buat tu kita fikir pasal nak buat ruqyah je, air ruqyah. Jangan fikir benda lain. Fikiran mempengaruhi. Okay, rapat. Tartil, tegas, fokus. Fatihah yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah. Ya. Jadikanlah air ini umpama racun yang akan membunuh, menyiksa, mengazab jin-jin, syaitan-syaitan, dan ahli-ahli sihir yang berada dalam tubuhku. Ya Rabbi. Okey, kenapa Ustaz cakap ahli sihir? Sebab ada ahli sihir dari kalangan jin yang dikenal dengan As-Su'ala nama dia. Ahli sihir inilah yang pandai mantra-mantra, yang ubah rupa dia. So bukan dari kalangan manusia je ada ahli sihir, ada ahli sihir dari kalangan jin. Okey, Fatihah yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah. Jadikanlah air ini umpama api neraka yang akan membakar, menyiksa, mengazab jin-jin, syaitan-syaitan, dan ahli-ahli sihir yang berada dalam tubuhku. Ya Rabbi. Okey, kalau boleh dalam ruqyah ni banyakkan perkataan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Seru Allah, Ya Allah, Ya Rabbi. Sebab dalam satu hadis qudsi ada diceritakan seorang hamba Allah ni dia banyak dosa. Bila dia berdoa pada Allah, malaikat tahan.
Bila dia doa lagi, malaikat tahan. Bila dia doa lagi, malaikat tahan, Allah tanya, kamu buat apa tu? Malaikat. Allah ni maha tahu, tapi SOP dia macam tu. Kamu buat apa tu malaikat? Dia ni banyak dosa ya Allah. Dia banyak buat dosa maksiat. Dia ni tak layak, doa dia tak layak diterima. Jadi Allah kata, biarkan, lepaskan. Hamba ku nak minta dengan aku, lepaskan. So Allah tak sampai hati kalau kita menyuruh Allah lebih dari 3. Allah tak sampai hati. Walaupun kita ni, na'udzubillah, kita mungkin ada buat dosa maksiat, ada penyebab-penyebab yang menyebabkan doa kita tu terhalang, terhijab. Tapi kalau kita seru Allah lebih dari 3 kali, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allahku, wahai Tuhanku, Allah tak sampai hati. So banyakkan. Dalam doa kita pun kalau boleh kita banyakkan. Seru Allah Ta'ala dalam berdoa. Okey. Fatihah yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, Ya Ya Allah, Allah, jadikanlah jadikanlah setiap molekul air ini air ini molekul air umpama ombak yang sangat besar ombak yang sangat besar yang akan menghancurkan curahkan menghancurkan rumah-rumah, rumah-rumah, tempat-tempat, tempat-tempat sarang-sarang, dan sarang sarang jin-jin, jin-jin, syaitan-syaitan, syaitan, dan ahli-ahli sihir ahli sihir yang berada yang berada dalam tubuhku. dalam tubuh. dalam Ya tubuh. Rabbi. Ya Rabbi. Okey, Fatihah yang ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tiup. Baca doa yang Nabi ajar pada kita. Ya Rabban Nas. Ya Rabban Nas. Ishfi. Isfi. Fa anta syafi. Syafi. La shifaan. La Syifaan. Illa shifauka. Illa syifauka. Shifaan la Allah yugadirus yuwadirus saqoma. saqoma. Okey. Ya Rabban Nas, wahai Tuhan manusia, ishfi, sembuhkanlah. Fa anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La shifaan, tiada kesembuhan. Illa shifauka, melainkan kesembuhan darimu. Shifaan la yugadirus saqoma, sembuhkan tanpa meninggalkan sisa penyakit. Ini bagus untuk membacakan untuk doa kesembuhan. Okey. Fatihah yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Ya Allah, Ya Ya Allah, Allah, jadikanlah jadikan
Air ini Air ini Air ini sebagai penawar, sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai sifat, sebagai ubat sebagai ubat bagi segala macam di segala macam penyakit-penyakitku. penyakit-penyakitku. Ya Rabbi. ya Rabb. Okey, Fatihah yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiup. Ini yang berapa tadi? 6. Okay. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah jadikan air ini air ini sebagai penawar, sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai sifat, sebagai obat sebagai ubat bagi segala macam segala macam penyakit-penyakitku, penyakit sama ada penyakit rohku penyakit rohku rohku, atau penyakit jasadku. jasadku. jasad. Ya Rabbi. Ya Okey, ini last A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tiup. Okey, yang ni kita kena bagi arahan pada air. Okey, pandang air ni, bagi arahan pada dia. Ustaz dah cakap sebelum ni kan? Ustaz dah cakap tadi, air ni dia ada sifat merakam, dia akan rakam apa yang kita cakap dan dia akan berhubung dengan cairan yang berada dalam badan kita. So kita pandang air ini bagi arahan pada dia. Wahai air yang mendengar. air yang mendengar, Wahai sel-sel tubuh yang mendengar. tubuh yang mendengar, Takutlah kalian kepada Allah. yang kepada Allah, Jangan takut pada selain Allah. Jangan takut selain Allah. Jangan kalian ikuti perintah-perintah Kalian ikuti perintah-perintah daripada jin-jin, syaitan-syaitan dan ahli-ahli sihir itu. syaitan dan ahli sihir itu. Takutlah hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Jadilah sebagai tentera-tentera Allah Jadilah sebagai tentera Allah yang akan memerangi mereka yang akan memerangi mereka dan memperbaiki akan memperbaiki sel-sel tubuhku sel-sel tubuh yang telah dirosak telah dirosak oleh makhluk-makhluk makhluk yang berbuat zalim. yang berbuat zalim. Hasbunallah Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula Maula wa ni'man nasir. sir A'udzu a'udzu bikalimatillah tammah tamah min syarri ma khalaq. arima khalaq Bismillahillazi allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. La haula wala quwwata illa billah hil aliyyil azim. Bismillah, minum.
Alhamdulillah. Okay, tunggu kesan dia selama 7 minit. Kalau ada rasa nak muntah, nak sendawa, nak buang angin, tiba-tiba nak buang air, jangan tahan. Okay, kesan dia 7 minit. Minum banyak ke? Tak, sikit je. Ikutlah kalau kakak nak minum banyak boleh. So kaedah ni boleh kita gunakan untuk scan jin dalam badan, meracun jin. Jin akan kena racun. Kalau kita buat hari-hari macam ni, dia tak tahan. Dan jin ni dia tak sama, dia ada banyak jenis lah. Ada yang lemah dan ada yang memang kita kena buat hari-hari. Ruqyah tu kena buat hari-hari sebab dia dah lama sangat dalam badan. Dan mungkin ada yang dah takluk dengan ayat Quran. So kena buat sekurang-kurangnya untuk buat seminggu. Ada juga yang kena buat sebulan, dah teruk sangat. Ustaz, tadi Ifrat yang Ustaz bagi tadi tu kan panjang sangat kan, nak tulis memang tak sempat lah kan. Ustaz ada buku untuk kita nak ulang kaji balik ke? Buku ada, grup pun ada. Nanti Ustaz akan pindahkan dekat grup besar. Lepas tu kat sana ada link Telegram, kakak masuk lah. Okey. Dalam tu ada rakaman-rakaman yang lepas-lepas ada. Okey. Boleh tanya dengan sini-sini pun semua boleh dalam tu insya-Allah. Okey, insya-Allah. Yang tadi tu contoh, sebenarnya boleh je kita nak buat hajat yang lain. Maknanya Fatihah, lepas tu hajat. Fatihah, lepas tu hajat. Tapi kalau nak ikut Ustaz punya boleh juga. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Contoh antum ada sakit sakit jantung, sakit dalam apa semua, niatkan untuk kesembuhan. Hajat dia tu. Niatkan untuk kesembuhan 7 kali. So 7 kali Fatihah, setiap kali Fatihah tiup dan hajat. Dia kena dilafazkan, dia tak boleh dalam hati. Sebab dia dengar. Air tu kan dia berubah tadi. Apa yang kita cakap tadi berubah, molekul itu bertukar. Ada yang cakap Ustaz, habis itu Allah kan Maha tahu. Memang Allah Maha tahu, tapi makhluk, air ni bukan Tuhan. Dan air ni bukan Allah. Dia tak tahu apa dalam hati kita. Kalau Allah tahulah. Dan memang adab dia walaupun Allah tahu hati kita, tapi kena dilafazkan. Berdoa sekurang-kurangnya dengar di telinga. Jangan doa dalam hati. Memang kena dilafaz. Memang Allah dah susun macam tu. Termasuk juga yang malaikat tanya tadi. Allah tanya malaikat buat apa tu? Dia kata dia ni tak layak. Sebenarnya Allah Maha tahu. Tapi memang Allah buat SOP dia macam tu, asbab. Kita duduk di dunia yang bersebab. So, kena ikutlah sebab-sebab dia tu. Kakak Ruqyah okey ke tu? Sedawa Ustaz. Sendawa ada tu. Sedawa lepas tu dia berpeluh. Memang badan akak ni sentiasa panas. Ustaz macam kena bakar badan ni. Dia memang 7 minit Ustaz. Kalau ke nak aku tunggu lagi ke baru dia ada kesan lah kalau memang ada. 7 minit je. Ada juga yang kesan dia lambat. Tapi biasa kalau yang kesan lambat ni macam tadilah. Mungkin dia ada pegang tangkal, azimat ataupun dia ada amalan-amalan untuk kekebalan. Orang yang beramal macam tu dia lambat kesan dia. Tapi kalau orang tadi memang dah buang semua tu 7 minit. Ataupun dia masih simpan dendam dengan orang. Dia jadi ni. Dia jadi kesan dia tu loading. Tapi kalau katakan kita nak tengok dalam diri kan. Kalau nak tengok untuk isteri ke anak ke ada ke tak ada. Sama juga ke tak? Macam tadi bacaannya. Akhir tadi kita niatkan hajat dia tukar. Oh. Tadi kan kita untuk diri kita. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penawar, sebagai ubat, sebagai syifa bagi semua orang yang meminum air ini ataupun bagi si fulan bin fulan. Hajat yang tadi tu memang untuk kita je tu. Dia sesuai dengan hajat kita. Dengan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cakap. Tapi air ni tak kisah kan. Kalau ada orang yang minum pun tak ada kesan kat dia lah kan. Kadang ada juga. Bagi orang yang sensitif dia ada juga. Cuma kalau kita khususkan, kita khaskan, dia tepat lah. Dia lagi cepat kesan dia.
Kalau niat tak jelas ni ya, ada yang kena, ada yang tak kena. InsyaAllah, tabarakallah. Okey, Ustaz akan bagi kaedah tekanan pula. Itulah. Kaedah tekanan, kaedah scan jin dalam badan. Boleh kita sambung ke nak sambung hari lain? Terus je lah Ustaz. Boleh terus Hmm. Abang Nazri, okey. Okey, boleh. Okey. Ini dinamakan kaedah tekanan sebab dia menekan keberadaan jin dalam badan. Okey. Jadi jin yang menyorok tu dia tak tahan. Bila kita tekan tepat dekat poin tempat dia menyorok tu, dia terpaksa keluar. Nah, biasa orang tu akan sendawa, dia akan muntah. Okey, ada beberapa poin dalam tubuh manusia ni, tempat yang dia biasa duduk. Okey, disebabkan kita dah buat mukadimah, so tak payah dah buat mukadimah. Kita teruskan. Buat macam ni. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Tiup. Okay, letak dekat perut. Okay, buat pusingan lawan arah jam. Bayangkan jam dekat perut lawan arah jam. Arah Yang kita, Ustaz, arah jam. lawan arah jam. Kena Okey. ikut pusingan tawaf. Okey. Kalau ada sendawa ke apa ke, jangan tahan. Sendawa, nak buang angin, nak muntah, jangan tahan. Okay, jangan berhenti, terus buat. Ikut Ustaz baca. Wahai jin-jin, Wahai jin-jin, syaitan-syaitan syaitan-syaitan yang berada di perutku yang ini, berada di perut ini, keluar melalui mulut. keluar melalui mulut. Ukhruj, Ukhruj, ya adu Allah. ya adu Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. Wahai keluarlah musuh Allah. Pejam mata, fokus, bayangkan kita buat pusingan tu macam kita buat puting beliung. Kita kacau, kita hancurkan semua rumah-rumah, tempat-tempat sarang jin yang dekat perut. Bayangkan macam tu. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita imajinasikan, dia pengaruh di dunia jin. Pada jin ni sangat berkesan, dia pengaruh. So kalau tu ada rasa nak muntah, nak sendawa, nak buang angin, jangan tahan. Buang. Nak rasa nak muntah, jangan tahan. Maknanya dalam badan yang tak ada. Fauzi ada jin dalam badan tu. Teruskan teruskan. Allahu Akbar. Tubna ya Allah, raja'na ya Allah, nadimna ala ma fa'alna. Kalau tak ada rasa cukup, kalau ada rasa teruskan sampai keluar. Okay, tarik naik atas. Daripada pusat tarik naik ke dada. Niat tolak penyakit keluar, tarik naik ke dada sampai ke leher, sampai ke mulut, cabut genggam. Buang ke kanan. Kakak Rokia okey ke tu? Okey Ustaz, cuma dia sedawa macam tu je. Sedawa macam nak keluar audio. Okey, tak apa. Buat macam ni pula. Sekejap Ustaz. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Okay, nampak tak belakang telinga ni? Nampak? Tekan dengan ibu jari kat sana. Tekan ke depan. Tekan. Tekan belakang telinga tu. Tekan ke depan. Tekan bagi ada rasa sakit. Tekan. Pejam mata, fokus. Bayangkan kita tekan tu pecah kepala jin. Pecah kepala dia. Pecah rumah-rumah dia. Pecah tempat sarang dia. Ikut Ustaz baca. Wahai jin-jin. Wahai jin-jin, syaitan-syaitan syaitan-syaitan yang berada di telingaku ini, ada telingaku ini, keluar melalui mulut. Keluar melalui mulut. Ukhruj, Ukhruj, ya adu Allah. ya adu Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Tekan. Bayangkan pecah kepala jin, rumah jin, tempat jin, sarang jin. Tekan bagi ada rasa sakit. Ada rasa sendawa, nak muntah, nak buang angin, jangan ditahan.
Lepaskan. Tekan. Tekan. Dia memang kena ada perasaan macam tu tau. Kita macam tak bagi dia duduk kat telinga. Aku tak bagi, tekan, ambil kau. Pecah kepala kau, pecah rumah kau, tempat kau, sarang kau. Ada perasaan yang macam tu. Jangan sambil lewa. Memang kita tak nak jin duduk dalam badan kita. Ada rasa tu. Okay, cukup? Perlu Ustaz? Tak apa, teruskan dulu. Buat macam ni. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Tekan-tekankan dengan jari, ujung-ujung jari ni. Tekan, macam kita remukkan barang. Tekan semua. Kepala, tengah, tepi, belakang. Tekan-tekankan. Bayangkan. Kita menekan tu, remuk kepala dia, pecah kepala dia, rumah dia, tempat dia, sarang dia. Apa yang kita bayangkan dia jadi pada jin tu. Kalau kita bayangkan pecah rumah dia hancur lah. Kalau kita bayangkan pecah kepala dia, memang pecah kepala dia. Okey, ikut Ustaz. Wahai jin-jin. Wahai jin-jin. Syaitan. Syaitan. Yang berada di kepalaku ini. Keluar. Keluar melalui mulut. Ukhruj. Ya adu Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. Terus tekankan. Tekan. Bayangkan menekan tu memang kita geram dengan dia lah. Pecah kepala dia, pecah rumah dia, tempat dia, sarang dia semua pecah. Kepala tu sebagai isyarat tempat, tapi kat mana pun dia berada, dengan tekanan kita tu pecah. Allahu Akbar, ya Allah, sembuhkan saudara-saudariku ya Allah. Okey, cukup dulu. Macam ni. Bismillah, Masya Allah. Ni, tolak ke tepi, ulang-ulang. Bayangkan macam tu juga. Pecah kepala jin, rumah jin, tempat jin, sarang jin yang berada di mata. Okay, ikut saya baca. Wahai jin-jin. Syaitan. Yang berada di mataku ini. Keluar melalui mulut. Ukhruj. Ya adu Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Teruskan. Bayangkan pecah kepala jin, rumah jin, tempat jin, sarang jin. Ya. Okay, cukup. Macam ni. Bismillah, Masya Allah. Tolak ke bawah. Ulang-ulang. Pejam mata, fokus. Bayangkan kita buang semua penyakit tu. Jin-jin sekarang dia suka lepak kat hidung. Ikut wahai jin-jin. Syaitan. Yang berada di hidungku ini. Keluar melalui mulut. Ukhruj. Ya adu Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. Teruskan. Allahu Akbar. Bayangkan ni pecah rumah, tempat, sarang jin yang dekat hidung. Okay, cukup. Macam ni pula. Bismillah, Masya Allah. Tiup. Okay.
Wahai jin-jin, Wahai Wahai jin-jin, syaitan-syaitan syaitan syaitan-syaitan yang berada di lidah, yang yang berada berada di lidah, yang berada di wajah, yang berada di berada wajah, keluar melalui mulut. keluar keluar melalui melalui mulut. mulut. Ukhruj. Ukhruj. Ya adu Allah. Ya Allah, Keluar wahai musuh-musuh Allah. Wahai Allah. Okay, tepuk-tepukkan pipi. Tepukkan mulut, sorry. Bayangkan pecah kepala jin, rumah jin, tempat jin, sarang-sarang jin. Pecah rumah dia. Pecah tempat-tempat lepak di sarang-sarang dia. Pecah kepala dia. Okey, tepuk juga pipi. Tepuk mulut. Tepuk pipi. Tepuk mulut. Teruskan, tepuk pipi, tepuk mulut. Bayangkan pecah rumah tempat sarang jin yang ada di lidah, yang ada di wajah. Okey, cukup. Projek ni pula. Bismillah, Masya Allah. Tiup. Okey, ikut. Wahai jin-jin, Wahai jin, syaitan-syaitan syaitan yang berada di saluran darah, yang berada di saluran darah, yang berada di saluran pernafasan, yang berada di saluran pernafasan, keluar melalui mulut. keluar melalui mulut. Ukhruj. Ukhruj. Ya adu Allah. Ya adu Allah, Keluar wahai musuh-musuh Allah. musuh-musuh Allah. Okey, ni tolak ni atas. Ulang-ulang. Ada batuk, ada nak sendawa, ada rasa nak buang angin, jangan tahan. Bayangkan, memang kita tolak semua penyakit keluar. Seolah-olah kita tolak penyakit tu keluar. Kita tak nak ada satu penyakit pun dalam badan kita. So dengan kaedah tu, kita bayangkan semua penyakit kita, tak kisah penyakit jasad ke roh, ke gangguan jin, keluar semua. Ulang-ulang Allahu Akbar. Okey, cukup? Kakak Rokiah okey ke? Okey. Buat macam ni, 5 jari. Bismillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tepuk-tepukkan pinggang belakang. Tepuk-tepukkan pinggang belakang. Okey, ikut saya baca sambil menepuk. Wahai jin-jin, Wahai jin-jin, syaitan-syaitan syaitan-syaitan yang berada di pinggang, yang berada di pinggang, tulang belakang, Yang belakang, di bahu, di bahu, di belikat, di belikat, keluar melalui mulut. keluar melalui mulut. Ukhruj. Ukhruj. Ya adu Ya Allah. adu Allah, Keluar wahai musuh-musuh Allah. musuh-musuh Allah. Teruskan. Tepuk-tepukkan, bayangkan pecah rumah tempat sarang jin yang ada di pinggang tulang belakang. Tepuk-tepukkan. Ada rasa nak sendawa, nak muntah, jangan tahan. Okey, cukup? Okey, kalau ada yang sakit di salah satu anggota tubuh badan, tepuk dekat sana. Kan? Bismillah, Masya Allah, tiup. Bismillah, Masya Allah. Tepuk-tepukkan di tempat yang sakit. Itu poin dia. Poin dia semua yang saya sebut tadi, tambahan dekat mana yang sakit. Dia tak sama. Kat mana yang sakit, tepuk-tepukkan dekat situ. Kalau bahu, bahu lah. Kalau dada, dada lah. Banyak tempat Ustaz. Kalau banyak tempat bahu ada, pinggang ada. Kalau pinggang kan kita dah ada poin dia tadi. Fokus kat pinggang.
Okay, poin yang last ni yang tak ada dalam ni. Yang dalam Ustaz sebut tadi. Yang tak ada kita buat. Itu tambahan. Sebab setiap orang yang dah kena tu ada juga yang bukan di mata, bukan ni. Kadang dia ada di dada, kadang ada dimasuk ikut situ. So dia dah ada berlubang sebenarnya. Cuma dia tak nampak. Lubang tu maksudnya laluan jin masuk tu. So tepuk-tepuk dekat sana. Okey, Naam, cukup. Kita namakan kaedah ni kaedah tekanan. Kita panggil kaedah ni kaedah tekanan sebab dia menekan keberadaan jin yang ada dalam badan, dan kalau memang ada dalam badan, efek dia kita akan sendawa, kita akan rasa nak muntah, rasa nak qada hajat. Kalau tak ada, tak adalah. Ustaz, daripada dulu Ustaz pengalaman merawat berubat lah. Pernah muntah Ustaz. Kalau sedawa je, muntah memang tak pernah. Memang susah sangat nak muntah. Maknanya gangguan kakak tak kuat lah. Ya. Yeah. Oh. Maknanya gangguan kakak tak kuat. Kalau gangguan tu kuat, dia akan muntah. Boleh jadi juga kalau kakak ada pegang tangkal, ada ke? Tangkal rasa akak memang tak ada pegang. Dulu ada banyak lah, kita berubat lama kan, kita sakit lama. Tapi banyak akak dah buang-buang, yang mana tahu tu semua buang. Tak tahu, dah takut benda yang tersorok akak tak nampak, tak tahulah. Itu tu. Memang tak ada. Kakak buang macam mana? Ya? Kakak buang macam mana? Buang apa tu? Buang barang tu? Tu masa Ustaz ajar tu, kita ruqyah barang tu. Buang disuruh dia gali lubang macam tu. Dia kata kan, kita musnahkanlah benda tu. Bacalah ayat-ayat ruqyah tu kan, yang dia ajar. Ayat-ayat ruqyah biasa tu lah. Macam 3 ku lah untuk matikan benda tu. Macam tu je. Ada ludah isyarat tak pada benda tu? Apa dia? Ludah isyarat menghinakan dia. Tak sebelum ada. kakak buang. Ya. Tak. Kalau tak ada, belum putus lagi tu. Kakak ambil ni lah kertas ataupun tisu, gantikan. Ambil kertas atau tisu, Ustaz ajar macam mana memutuskan tangkal dengan azimat ni. Kaedah putuskan yang betul. Dah ada dah? Ada. Okey. Bayangkan, sekejap saya tukar skrin ni dulu. Nampak tak? Okey. Bismillah. Okey. Jadi ini tisu ataupun kertas. Kita bayangkan dekat tisu ni azimat yang kita pernah pakai. Bayangkan, kalau kita dah target, dah bayangkan benda tu, ludah isyarat 3 kali. Masa ludah tu, kita menghinakan dia dan putus hubungan dengan dia. Itu niat kita. Dah, kakak dah buat ke belum? Belum lagi. Bayangkan dulu. Kakak dah bayangkan, ludah terus. Semua Kalau tak mampu bayangkan, niatkan pun jadilah. Niatkan untuk semua yang pernah kakak pegang. Ludah isyarat 3 kali. Lepas tu koyakkan. Lepas tu kakak kena bakar. Nanti bakar. Kakak pernah kena rasuk ke? Rasuk tak pernah Ustaz. Cuma kalau awal-awal sakit dulu macam tak tahulah, takut akak mengikut perasaan ke apa, tak tahu. Pernah jugalah macam mengacau-ngacau, tapi akak sedar. Bukan mengacau tak sedar. Tapi apa yang kita cakap tu, kita sedar macam dia macam terlalu emosional ke macam mana kan, rasa macam nak marah macam gitu. Dia terkeluar gitu, tapi akak ingat benda akak cakap tu, akak ingat. Tapi tak adalah siapa tak sedar langsung, tak pernah.
Okey. Nah. Tapi akak punya badan akak ni sejak pada sakit Ustaz kan. Dia ada Hmm. benda dekat badan akak tu, dia merayap-rayap daripada mula akak sakit sampai sekarang ni. Dia tak putus lagi benda tu. Akak tak tahu benda apa sebenarnya. Dia duduk kat belikat akak tu sebelah kiri tu, dia statik kat situ. Sekarang ni dia dah berjalan merata-rata urat saraf akak ke di mana pun akak dapat rasa kat betis ke, dekat belakang kita ke, kat lenggang kita dah dapat rasa dah benda tu bergerak. Sampai hari ni dia tak boleh. Ada setengah-setengah perawat akak pergi tu dia kata akak punya saka lah apalah. Akak tak tahulah benda tu. Tapi sejak pada mula akak sakit sampai sekarang. Okey, tak apa. Nanti kalau dia buat, kalau sekarang rasa tak tu? Dia masa-masa je. Okey, kalau dia muncul, dia datang, dia gerak-gerak tu, kakak baca bismillah masya-Allah, lepas tu tepuk kat tempat tu kan. Lepas tu buat pusingan, bacakan surah Hud ayat 56. Sekejap Ustaz, akak nak salin. Macam mana Kak? Macam mana Ustaz? Bismillah masya-Allah, tiup dekat tapak tangan kanan. Kejap. Allah Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup pada tapak tangan. Tiup pada tapak tangan kanan. Okey. Lepas tu tepuklah dekat tempat yang dia bergerak tu. Tepuk, lepas tu buat pusingan. Bacakan surah Hud ayat 56. Lepas tu, lepas kakak baca tu, cabut. Niat untuk macam cabut rumput. Cabut. Lepas tu buang ke kanan. Baca surah apa tadi Ustaz? Surah Hud ayat 56. Surah Hud. Ayat 56. Surah Hud ayat 56. Kakak dah pernah bekam ke belum? Pernah bekam. Dulu akak memang sengaja suruh orang bekam tempat yang akak yang kata merayap kan. Mau juga. Lepas tu ada juga beberapa kali akak buat, baru lagi dalam 2 bulan ke 3 bulan lepas akak buat bekam semua badan ni dalam 38 kad, depan belakang akak bekam semua. Dah buat. Tapi masih ada lagi? Ada. Akak pun tak pasti benda apa. Kakak cuba kaedah tu. Nanti kalau dia datang, bismillah masya-Allah, tepuk kat tempat tu. Terus bacalah surah Hud ayat 56 InsyaAllah. Okey. Okey, saya rasa mungkin cukup dulu tu malam ni. Malam esok Ustaz nak ajar, malam esok boleh join. Malam esok Ustaz akan ajar kaedah dream travel nama dia. Dream travel ni kaedah menyerang jin dan ahli sihir dalam mimpi. Kena Ustaz bagi hari ni? Hari ni je lah kot Boleh je Ustaz. Okay. Boleh je. Jadi Masya Allah Tabarakallah, Allah mudahkan pada kita untuk menyerang jin dan ahli sihir. Mendapat tak dream travel. Dream travel. Kaedah kontrol mimpi. Biasa kalau kita mimpi kan kita ikut je jalan cerita dia. Kita tak boleh nak bergerak ke kanan, ke kiri. Kadang nak lari jadi susah. Kan? Kita tak ni dalam mimpi. Tapi kalau kita buat kaedah dream travel ni, kita sedar dalam mimpi. Kita boleh ke kanan, ke kiri, bebas. Dan banyak sebelum ni senior-senior antum yang dah belajar, kita kumpulkan dia buat kaedah dream travel ni. Kalau dibuat pada orang tu akan mati. 3 hari lepas dia mati dalam mimpi. Kalau dibuat pada orang. Dan yang buat dream travel yang belajar dengan ustaz ni bukan seorang dua, ribuan. Ribuan. Grup pun banyak ustaz buat grup-grup ini. Dan kita akan kumpulkan. Antum ustaz tengok sekejap saya tengok. Sekarang ni dah ada berapa ribu ni. Sekejap saya nak pastikan. Okay, yang grup antum sekarang ni 1330. Okey, yang grup akan datang ada 1338. Ini tambahan yang join. Jadi yang join sebelum ni kita kumpulkan, dia buat dream travel. Kalau kena pada orang 3 hari lepas tu mati, semua macam tu. Orang yang mati dalam mimpi kena bunuh tu, 3 hari lepas tu dia mati. Semua macam tu. Tapi kalau kita bunuh jin tu terus mati. Pernah Ustaz bagi pada seorang muslimah, bila dia buat kaedah ni, metod ni,
Dia tak tahu siapa yang sihir dia. Bila dibuat kaedah ni, datang nenek tiri dia nak tikam dia. Berlaku pergaduhan, dia pun ambil pisau tu, dia tikam nenek dia. Tak, kat dada. Dalam mimpi mati lah. Dalam dunia nyata tak mati lagi. 3 hari lepas tu nenek dia mati dan ada kesan lebam kat dada. Sebiji betul-betul dekat tempat yang dia tikam. Lepas tu ada yang kerja pejabat dia, memang kawan dia, memang satu pejabat dengan dia lah. Memang tu yang sihir dia apa semua. Lepas tu dia bantai dalam mimpi tu. 3 hari lepas tu meninggal. Oh, maknanya dia macam mana Ustaz, dia hadirkan dalam mimpi ke macam mana untuk menyihir tu? Kita minta Allah hadirkan siapa yang buat, siapa ahli sihir tu. Dia bukan setakat untuk menyerang je. Kita boleh cari buhul sihir pun boleh. Ada yang menggunakan kaedah ni untuk mencari buhul. Kat mana buhul ikatan sihir tu ditanam. Hadir dalam mimpi lah maksudnya benda-benda macam tu kan. Benda tu nampak dalam mimpi dan Beri, memang ditanam kat mana, memang nampak kat situ. Yang tu pelajar Singapura selalu buat. Kat mana ditanam memang betul ada kat situ. Lepas tu Ustaz, boleh juga cari tahu siapa yang kenakan kita. Ustaz, kalau kita tahu orang yang kenakan kita tu ataupun kita buat macam Ustaz bagi ni kan cara ni, kalaulah kata kita, ibarat kata kita bunuh dia lah kan, apa ni maksudnya tak berdosa ke Ustaz? Tak. Ahli sihir ni memang hukuman dia pancung. Ahli sihir dengan orang yang niat nak sihir ni, kalau dalam hukum Islam, memang dia orang kena pancung. Kalau orang bukan Islam lagi teruk, dia bakar. Kalau kita pancung kan. Kalau orang bukan Islam, kalau dia jumpa ahli sihir, dia orang bakar. Dia orang bakar hidup-hidup. Selama ni kalau orang tahu pun kan yang akak punya masalah ni, sebab akak takut berdosa, dia kata nak macam nak buat lah, nak pulang ke macam tu, nak bagi seksa dia lah kan. Tapi ingat berdosa benda tu kan, jadi akak tak pernah izin lah, tak pernah izin buat macam tu. Kalau dalam Islam ada kisos nama dia. Kisos ni kalau orang patahkan gigi kita satu, kita boleh patahkan juga. Cedera balas cedera, luka balas luka. Patah balas patah. Tapi kalau dipatahkan gigi kita satu, kita patahkan 3. Tak boleh lah. Dia kena sama. Jadi kita niat setimpal dengan apa yang dibuat lah Ustaz. Kalau untuk ahli sihir tak boleh, bunuh je. Ahli sihir ni memang dia ni. Sama niat kita untuk bunuh ahli sihir ataupun jin yang mengganggu, syaitan yang mengganggu kita. Dia macam perompak tau. Perompak kalau masuk rumah, dari segi hukum Islam ni, Ustaz cerita hukum Islam. Kalau ada perompak masuk rumah, lepas tu kita gaduh dengan dia. Lepas tu perompak tu mati. Dalam hukum Islam, kita tak salah. Kita tak kena undang-undang. Tapi kalau ikut mahkamah sewel ni, memang kenalah kita. Kita bantai perompak, kita pula yang masuk penjara. Tapi kalau ikut hukum Islam, tak boleh. Maknanya kalau orang tu mati, dia merompak rumah kita, lepas tu dia mati. Kita tak salah. Kita tak berdosa. So, jin yang masuk dalam badan kita, yang mengganggu kita, itu macam perompak yang masuk tanpa izin. Boleh dibunuh. Tuan Nazri macam dah ngantuk je tu. Macam mana? Boleh kita teruskan ke sambung esok? Ustaz, bagi akak okey je. Orang lain akak tak tahulah. Macam mana Abang Nazri, macam mana? Boleh Ustaz. Boleh Okay, saya ringkaskanlah. So boleh tengok dekat Ustaz punya VTT pun ada pengalaman orang dalam dream travel. So biasa kalau ikut kaedah macam Ustaz buat, nanti tu akan dapat senjata lah. Sama ada pedang ataupun pisau. Kalau dah dapat, tikam je lah. Dia nak minta ampun ke minta maaf, terlambat. Bantai je. Dia buat muka comel ke muka kesian, dah terlambat lah. Bagi je. Dapat pedang, pancung. Dapat pisau, tikam. Kalau tak ada senjata, kejar je. Kejar, takbir. Dia akan terbakar jin tu. Kejar, takbir. Allahu Akbar, dia akan terbakar. Macam-macam kalau tu nak tengok pengalaman dia orang dalam dream travel, tengok dekat Ustaz punya VTT ada. Tu scroll kat bawah kan. Pengalaman dia orang macam-macam. Ada juga yang buat kaedah sendiri. Ustaz ajar lain, dia buat lain. Ustaz ajar menggunakan senjata. Tapi dia nak tumbuk benda tu. Dia nak bagi Muay Thai. Jadi juga. Tapi itu Ustaz tak ajar, dia buat cara dia tukar niat dia tu. Masa nak tidur tu dia takut. Dia dah buat, lepas tu dia takut. Takut nak jumpa dengan benda tu.
Lepas tu dia nak cancel lah, Ustaz. Saya tak berani dah nak buat. Macam mana nak cancel, dia kata. Kalau ada button cancel, tekan lah. Mana ada button kan? Suruh teruskan. Bila dia teruskan, datang benda tu nak pukul dia ngelak, dia tumbuk benda tu jatuh, dia pijak, benda tu mati. So dia makin yakin. Dia buat kaedah dream travel ni. Okay. Ustaz, Berdasarkan nak tanya kalau kaedah dalam mimpi pula, biasa akak ni kalau dia dapat apa-apa kan dia tunjuk macam dalam mimpi macam tu Ustaz kan. Jadinya baru lagi akak macam pada nak kata kira musuh lah kan. Tapi dalam mimpi akak tu akak memang belasah dia Ustaz. Tapi belasah dalam mimpi lah. Bukan cerita yang tu. Apa kesan pada dia ke atau saja-saja mainan tidur ke apa ke Ustaz? Tapi benda tu ada sakut paut dengan kehidupan akak lah. Sebelum ni tak pernah, baru ni akak dapat mimpi tu. Akak memang belasah dia. Dia kalau buat kaedah, dia akan jadi betul lah. Kalau kakak bantai dia memang, kalau dia bangun dia akan rasa ni lah. Kalau buat kaedah macam Ustaz ajar, tapi kalau mimpi-mimpi yang tanpa kaedah ni, ada yang jadi, ada yang mainan tidur. Tapi akak buat, akak perasan ni akak ada buat amalan macam kita baca ayat-ayat Quran jugalah, tapi kita tak niat apa-apa, cuma kita niat untuk protect diri kita. Buat air untuk minum, buat mandi. Tapi pada masa akak buat dalam masa 2 minggu tu, dapat berita ni, dapat mimpi tu. Tapi selepas tu akak kena serang, macam lagi badan akak sakit, lepas tu dia panas, lagi teruk kena. So kakak kena buat kaedah macam Ustaz ajar ni lah, supaya selamat. Dan jangan skip apa yang Ustaz buat. Macam mana Ustaz ajar, buat macam tu je dulu. Kalau dah pro, dah lama, tak apa. Kalau untuk yang baru-baru jangan, sebab ada yang skip Ustaz punya step, kaedah. Dia skip yang awal tu. Bila dia terbakar dalam mimpi, dia bangun tu tangan dia melecur. Memang melecur, dia tunjuk memang hitam melecur, macam terbakar. Kira tak logik lah, dalam mimpi terbakar, boleh bangun-bangun terbakar pula kan. Lepas tu bila Ustaz tanya, dia skip kaedah awal. Kaedah pagar tu dia skip. Ada yang kena cakar dalam mimpi, bangun-bangun ada kesan cakar. Memang betul, real dia tunjuk kesan cakar. Ada yang luka dalam mimpi, bangun-bangun dia memang luka. Bila diorang skip Ustaz punya kaedah ni. So jangan skip. Okay, kita mulakan Kaedah yang pertama, kena ambil air wuduk. Lepas tu kibaskan tempat tidur menggunakan kain. Dibacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar dari kanan ke kiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Tepuk dengan kain. Okey, lepas tu baca ayatul kursi sekali. Apa tadi Ustaz? Ambil wuduk, kipas tempat tidur dengan kain. Dibacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masa nak pukul tu Allahu akbar dari kanan ke kiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Kibaskan tempat tidur. Tempat yang kita nak tidur tempat yang kita nak baring tu. Kanan ke kiri Dari kanan ke kiri. Lepas tu kita baca ayatul kursi sekali. Okey, 3 kul 3 kali. Ayatul kursi sekali, 3 kul 3 kali. Lepas baca tu kita tiup. Dekat tapak tangan, tiup. Sapukan dekat wajah dan seluruh tubuh sampailah hujung jari kaki. Sapukan dekat wajah, seluruh tubuh sampai hujung jari kaki. Ustaz, ulang balik semula daripada pertama tadi boleh tak Ustaz? Ambil wuduk ya dulu. Ambil wuduk, kibaskan tempat tidur dengan kain. Bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kibaskan dengan kain tempat yang kita nak tidur. Tuan ada rakam kan? Tuan Nazri? Ada. Nanti share dekat kakak ni. Boleh. Dekat Rukiah. Okey, baca ayatul kursi sekali, 3 kul 3 kali, lepas tu tiup
dekat tapak tangan, sapukan dekat wajah, kepala, seluruh tubuh sampai hujung jari kaki. Okey? Okey. Lepas tu doa macam ni. Ya Allah, berikan aku perlindungan dan berikan aku senjata untuk menangkap dan membunuh jin-jin, syaitan-syaitan dan ahli-ahli sihir yang mengganggu aku. Boleh kita tukar hajat, yang mengganggu isteri aku, anak aku, boleh tukar. Ataupun sebut terus nama dia, yang mengganggu Fulan bin Fulan, yang mengganggu Fulanah binti Fulan. Jangan ramai-ramai. Untuk yang baru-baru seorang je. Jangan ramai-ramai, jangan untuk semua orang Islam dibantu. Jangan antum baru lagi. Satu-satu je. Untuk pemula satu-satu je, fokus pada satu je. Kalau kita je dulu. Apa tadi Ustaz? Doa dia, Ya Allah, berikan aku Ya Allah, perlindungan. berikan aku perlindungan dan berikan aku senjata untuk menangkap dan membunuh jin-jin, syaitan-syaitan yang mengganggu aku. Boleh kita tambahkan ahli-ahli sihir yang mengganggu aku. Ataupun yang mengganggu Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, boleh. Lepas tu baca Al-Baqarah 148. Baca Al-Baqarah 148. Lepas doa baca Al-Baqarah 148 Ustaz. Betul. Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kita ambil dari aynama je. Ayat dia walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Yang tu kita skip. Kita ambil dari aynama je. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Lepas tu baca doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya boleh. Bismika Allahumma ahya wa amut pun boleh. Dua-dua ada nas. Lepas baca doa tidur, kita azam. Kalau aku jumpa memang aku bantai. Ada perasaan macam tu sebab kita dah kena kan. Dia dah kacau kita, dah kacau anak isteri kita. Kalau kena, kalau jumpa ni, memang aku bunuh. Ada azam nak serang balik tu. Kalau antum jumpa dalam mimpi, kalau dapat pedang, pancung lah. Dapat pisau, tikam. Kalau tak ada senjata, kejar, pegang, takbir. Allahu Akbar. Kita baca Ayatul Kursi. Kita sedar dalam mimpi tu kalau kita guna kaedah ni. Okey, naam. Ada soalan? Silakan. Tapi kalau tak ada, maksudnya tak ada apa-apa, kalau kita cuba buat ni, baca ni, jadi apa Ustaz? Tak ada apa lah. Tak ada apa. Maksudnya Dia tak ada kalau nak cepat dia punya ni, cari yang sakit. Siapa yang kita kenal, siapa yang sakit. Kalau kita lah. Nanti kalau ada yang orang lain yang kita kenal dia memang kena gangguan jin, bantu kita orang. boleh, maknanya kita boleh mimpikan untuk sakit tu. Boleh. Oh. Ada yang jumpa dalam mimpi ada. Contoh abang buat, lepas tu kakak Rokiah pun buat. Niat yang sama. Dia jumpa dalam mimpi tu. Ada yang buat macam tu. Oh. Dia bantu orang yang sama, dia orang jumpa. Okey. Kaedah ni kena buat 40 hari berturut-turut baru berhenti. Oh, 40 hari. Istiqomah. Sambil-sambil tidur. Lagipun dia adab tidur je tu. Ambil uduk, Ayatul Kursi, 3 kul, tiup sapu kan adab tidur. Kibaskan tempat tidur tu pun adab tidur. Saya 40 kali tanpa skip lah Ustaz. Kalau skip kena ulang balik. Kalau dah 40 hari baru boleh berhenti. Asah dulu. Sebab benda ni,
Dia macam pisau tau. Pisau yang kita asah, dia jadi tajam. Apa sajalah bacaan ke ataupun kaedah-kaedah ruqyah yang lain macam Ustaz Ajar tadi yang menggunakan air tadi kan. Kalau kita kerap buat, dia jadi tajam. Dia tak sama macam orang yang baru buat. Orang yang dah biasa buat dengan orang yang baru buat tak sama kesan dia. Sebab tu memang kena 40 hari non-stop istiqomah. Lepas tu ingat tugasan Ustaz bagi, ingat tak? Aku hafal Ustaz. Hafalkan ayat ruqyah Nabi. Kalau yang dah hafal tu boleh hantar. Sebab ada banyak lagi tugasan lain antum kena buat ni. Siapa yang dah hantar je yang dapat. Yang tak hantar tak dapat. Siapa yang nak, dia dapat. Manjadda wajada. Nak kena hafal ingat semua dalam kepala Ustaz. Betul? Memang kena hafal, kena ingat. Tak banyak. Tak banyak kan? Tak banyak. Sikit je tu. Tapi ayat-ayat yang Ustaz bagi ni kan banyak yang akak dah baca masa waktu-waktu dalam sakit tu lah. Memang itu ayat-ayat yang akak selalu baca. Tapi kalau kita nak baca macam gini tak boleh. Kalau macam orang cakap je kita boleh sambung. Ni macam gitu. Tapi kita sendiri nak baca sampai habis tu tak boleh. Dah lepas. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Kaedah hafal ni kita kena banyak kali dengar. Banyak kali dengar, banyak kali ulang. Sekurang-kurangnya kita baca 40 kali bagi lancar. Pelajar Ustaz macam tu. Ustaz suruh ulang 40 kali. Sebelum 40 kali tu dia orang dah hafal. Ulang je baca. Ulang bagi lancar. Yang penting kita baca. Baca ulang. Nanti dia akan masuk sendiri. Tapi kalau kita tengok je, kita tengok ayat tu, lepas tu kita fikir. Betul. Jadi ingat tu sebab selalu baca tu lah Ustaz. Kita bukan apa-apa jadi kita selalu baca. Lepas solat kita baca, lepas solat baca. Jadi bila orang baca pun kita boleh ikut je dia baca walaupun kita tak tengok. Macam gitu. Tapi tak lepas jugalah. Tak buat sampai habis. Kakak dah baca 40 kali belum? Belum lagi. 40 kali dalam satu masa. 40 kali dalam satu masa. Baca 40 kali dalam satu masa, insya-Allah. Dia akan masuk. InsyaAllah lah. Sebabnya akak tak buat lagi, tak tahu kaedah. Ustaz, ni baru tahu. Pelajar saya tak bagi, dia orang terus hafal, saya tak bagi. Ustaz suruh dia lancarkan dulu 40 kali. Pelajar tahfiz lah maksud saya. Pelajar-pelajar madrasah. Ustaz suruh dia orang baca 40 kali. Baru start ngafal. Sebab tu Ustaz punya pelajar tak sampai 2 tahun dia orang hafiz. Fauzi berapa tahun? Setahun lebih Semua setahun lebih. Pelajar-pelajar Ustaz semua setahun lebih je. Tak ada yang sampai 2 tahun lebih, tak ada. Setahun lebih hafal Quran daripada zero. Kalau kita hafal banyak kali, maknanya hari ni kita hafal, besok kita hafal lagi 40 kali. Tak boleh Ustaz? Macam mana? Boleh. Lagi satu, motivasi kita macam ni je. Kita bukan hafal. Ayat Al-Quran ni, satu huruf 10 pahala. So bila kita mengulang tu kita ingat kita nak cari pahala lah. Kita baca satu huruf 10 pahala. Nak redha Allah, nak pahala. Assalamualaikum Ustaz. Maafkan saya baru masuk. Kakak kena join esok punya Kak. Yang malam ni dah kakak banyak tertinggal. Kak Nur banyak tertinggal ni. Ya. Tadi tak sihat. Baru okey ni. Oh, Masya Allah. Okey, Abang Nazri Mansur dengan Kakak Ruqyah boleh PM Ustaz tak? PM. Ustaz nak tahu yang mana satu. Nanti Ustaz akan masukkan ke grup besar. Kalau yang lain Ustaz tak boleh masukkan lagi. Okey. Okay, ada soalan lain? Kalau ada silakan. Ada apa-apa tanya je muskil. Ada kemuskilan tanya je. Ustaz open. Kalau kaedah Ustaz pun antum merasa macam ada kemuskilan, boleh tanya. Jadi kalau nak amal ni Ustaz kan nak kena apa yang macam Ustaz dah ajar banyak ni kan. Jadi tak sempat ni macam nak tulis kan, sebab tu akak tanya Ustaz ada buku ke tak kan. Jadi kalau bila ada peraturan tu baru senang nak buat Ustaz. Kalau macam nak ambil nak pilih-pilih macam gini memang Ustaz cakap ni ada sempat ada tak sempat kan. Tak ajar pada awal tu. Ambil kitab tu. Betul. Dalam tu kitab paling bawah. Ni ada kakak. Kakak nak kitab ada ni. Ni metod Saifullah Fadani, nampak tak? Sekejap.
Alhamdulillah. Bismillah. Okey. Ni. Metod Saifullah Al-Fadani. So dalam ni semua modul yang saya ajar ada, lepas tu ada tambahan. Kaedah ruqyah online pun ada. Lengkaplah dalam ni, ada gambar-gambar pun ada. Buku ni kena air. Lepas tu ada Hisnul Muslim, ada zikir Hisnul Muslim. Zikir pagi dan petang untuk penjagaan tu, perisai Muslim. Lepas tu ada ni, ada QR code, kalau kakak tak faham kan, kakak boleh scan. Tapi ni tak wajib lah, siapa yang nak je lah. Siapa yang nak kitab ni boleh dapatkan kitab ni. Tapi kalau kakak tak ni pun, kakak boleh tengok dalam grup nanti. Dekat Tapi grup Telegram. ada buku lagi senam lah Ustaz. Kita tengok Boleh. kan. Nanti PM Ustaz lah yang nak buku tu. Boleh. Kalau kakak nak baju pun boleh. Baca apa? Baju ruqyah. Yang ni lah. Dia macam ni. Ruqyah TikTok punya. Yang perempuan dia lengan panjang. Lengan panjang. Nanti apa-apa PM Ustaz. Boleh? InsyaAllah. Buku berapa Ustaz? Ni. Kalau beli buku ni, kalau ni sekarang ni Ustaz ada ni. Ambil tu. Sekarang ni dia ada promo tau. Kalau beli buku tu dapat buku ni juga. Kalau beli hari ni lah. Yang buku yang ni, sahabat Ustaz Zafran. Dia masih aktif di Darussyifaq sampai sekarang. Dalam ni semua ilmu Datuk Arundin. Itu kelebihan dia kalau antum beli malam ni. Kalau hari lain tak dapat, dia promo dia hari ni je last. Malam ni transfer malam ni Ustaz. Malam ni lah. Ustaz 12 hari Ustaz. Pukul 12 dah? Dekat pukul 12 dah Ustaz. Sikit lagi. Tak sempatnya. Yang kitab Ustaz ni, kalau yang Ustaz punya, ini Ustaz gabungkan beberapa orang guru. Ustaz dalam Tibun Nabawi ni ada 7 orang guru dalam ruqyah, dalam Tibun Nabawi ada 6 orang. So ada 11. So 11 guru tu Ustaz gabungkan satu ni. Dalam kitab ni semua kaedah tu Ustaz gabungkan. Tapi kalau kitab yang ni, ini pure ilmu Datuk Arundin semua. Dia tak ada campuran guru-guru yang lain. Itulah insya-Allah. Okey. Itu Ustaz dah malam tak sempat dah ni. Tak pukul 12 dah ni. Ada lagi dah, ada 12 minit lagi. Dan ni duduk macam ni lagi ni tak sempat ni Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Okey. So, Ustaz tutup dulu malam ni. Saya tutup malam ni sampai kat sini. Ada apa-apa soalan, boleh tanya kat Ustaz. Buku tu tadi berapa? Nanti PM Ustaz. Okey. Okey, masya-Allah tabarakallah. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kemusykilan boleh tanya Ustaz. Ustaz akan add abang ni lah, Abang Nazri dengan Kakak Ruqyah. Kakak Nur belum lagi Abang Nazri, Kakak Ruqyah. Ustaz akan add dalam grup besar. So PM Ustaz lah. Okey. Okey, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah wal subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah.